Okay, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak buat cara buka tombol dari pintu dan pasang semula. Sebenarnya aku dah buat video cara pasang tombol pintu ni dekat video sebelum ni. Viewers hampir 700,000 dah orang tengok. Tapi tadi ada orang komen, dia cakap cara nak buka tombol pada pintu. Aku akan ajar balik cara untuk buka dan cara untuk pasang balik tombol ni daripada pintu ni. Okey, macam ni cara dia. Okey, cara nak buka dia. Bila korang beli satu set kunci yang baru, dia akan bagi satu benda ni tau. Benda ni nampak tak? Sekejap cuba nak fokus. Nampak? Dia akan bagi benda ni. Korang nampak tak ni? Benda ni adalah digunakan untuk buka tombol pintu ni lah. Cara dia korang kena cucuk ni. Korang nampak tak ni lubang ni kan? Lubang ni. Sekejap aku nak cuba fokus. Nampak tak lubang ni? Korang ambil yang dibagi pin ni, korang cucuk kat lubang ni kan? Korang cucuk dan korang tarik. Sekejap aku tunjuk dengan cara jelas. Korang cucuk kat lubang ni dan korang tarik. Nampak ni dah cucuk kan? Korang tarik. Bila dah keluar ni, korang just pusingkan saja dia punya ni. Bila korang dah pusing ni, dekat belakang ni akan ada okey, belakang ni akan ada 2 skru. Korang boleh pakai sama ada korang ada cordless drill, brand Hits Aku recommend korang beli brand ni. Kalau korang tak ada, korang pakai aja screwdriver ni. Kalau ada screwdriver ni, sekejap aku nak ambil sekejap. Ni screwdriver ni. Korang buka 2 skru ni. Korang buka 2 skru ni, atas dan bawah. Nak cepat pakai drill lah. Kalau korang tak ada, korang pakai je screwdriver. Nampak kan? Okay, buka atas dan bawah dia. Lambat. Okay, drill sekejap okay, korang buka ni, korang keluarkan ni dan korang tolak je ni, dia akan terbuka. Okey. Nampak kan? Macam itulah cara nak pasang, nak buka dia. So dia ni lubang ni dia akan masuk dekat sini. So dia akan tarik ni dan dia akan function. Okey, satu lagi aku nak pesan dengan korang. Kalau pintu korang tutup bahagian sini, korang kena pusing belah sini. Tapi kalau korang tutup belah sana, korang pusing dia terbalik. Contoh korang pintu tutup belah sana, korang pusingkan dia ke sini. Dia boleh pusing ikut kedudukan pintu korang, lock korang mana. Nampak tak? Boleh pusing. Dan ni ada 2 saiz ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau korang takut, korang buka dulu, korang bawa pergi ke hardware ke, korang minta yang ikut saiz yang korang punya pintu. Dia ada panjang, ada pendek. Korang tengok sekejap video ni, aku ada record. Saiz ni panjang, ni pendek. Nampak tak? Nampak tak? Panjang, pendek. Okey, tu saiz dia nampak tak? Dia ada panjang, ada pendek. So cara nak pasang dia pula, contoh korang punya ini. Okey, contoh je. Okey. Bila korang beli satu set baru, dia akan datang dengan macam ni kan. Kalau tutup belah sini, pusing belah sini. Kalau tutup belah sana, korang pusing ni ke sana. Macam tu saja. Nampak? Dia boleh pusing. Boleh gini, boleh begini. Itu dia tutup belah sini, jadi dia akan duduk dekat sini. Lepas tu korang ambil skru 2, dia akan bagi. One set ni dia akan bagi semua barang ni. Korang skru. Skru atas, skru bawah. Bagi sama masuk. Rapat-rapat Okey. Lepas tu korang ambil tombol yang baru, korang masuk je kat sini. Korang slidekan dia masuk. Korang tolak. Lepas tu korang test. Bila korang test dia dah masuk, korang ulang je balik step tadi untuk yang bahagian belakang ni. Untuk bahagian belakang ni kan. Sekejap okay, nampak tak? Dia ada 2 lekuk ni tau. Nampak tak? Berlekuk ni korang letak belah sini. Dan korang skru balik dekat lubang yang tadi. Sama je macam step tadi yang aku ajar masa korang nak buka tu. Tetapi step dia ni korang perlu ikat atas dan bawah.
serentak. Bukan serentak lah, atas bawah macam korang ikat ni sikit. Lepas tu korang ikat bawah pula. Bagi dia sama ketat, supaya dia dapat tarik sama. Ikat tak ada sama kan. Jangan atas terlalu ketat, jangan bawah terlalu ketat. Okey, bila dah okey, korang test. Korang tarik, ini dia tarik. Masukkan yang ini tadi ni, korang pusing je. Korang pusing sampai ketat lah. Okay, dah ketat. Lepas tu korang masukkan ni, lubang dia ni kat sini kan. Korang masuk gini, korang tolak je. Nampak dah function. Dah function. Sini dah function. Okey, lepas tu korang test. Dah okey, sini dah okey. Korang test lock dia. Boleh buka, tak boleh buka. Tak boleh buka kan. Lepas tu korang test kunci lah. Dah boleh. Test sekali lagi. Tak boleh. Ni boleh buka. Test sekali lagi, boleh buka. Kalau dia ni terlalu ketat, korang longgarkan skru yang dua tadi tu. Okey. Okey, sekarang dah siap. Macam itulah cara untuk memasang tombol ni. Sebab ada orang tanya dia cara nak buka. Aku dah buat cara nak pasang, tapi dia tanya cara nak buka. So korang perlukan ni pin ni. Pin ni kalau tak ada, korang pakai je benda yang boleh cucuk kat lubang ni. Cara nak buka, cara nak pasang aku dah ajar. Video yang pertama dah 700 views. Korang boleh tengok. Kalau tak ada, korang tengok video yang terbaru ni aku buat 2025 punya video. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.